Allah masih lagi bagi kita peluang untuk berjalan di atas muka buminya, menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan atas muka bumi. Dan pada hari ini juga bersyukur kepada Allah, dapat juga kita bawakan Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Zarifi ke Karangkraf sempena Karangkraf Ramadan Book Fest. Dan khususnya dalam program Tuhan Sedang Menguji kita, saya, kalau saya boleh flashback kembali Ustaz, tahun 2013 kalau tak silap saya selalu tengok Ustaz dekat Astro Oasis. Tak silap saya program Kalau Dah Jodoh. Ustaz Zarifi pun sama, saya selalu tengok dalam Tanyalah Ustaz dan juga beberapa program agama yang lain. Dan pada ketika itu 2013 saya terjenam Ustaz. Saya terjenam. Saya terjenam. 2014 saya tingkatan 1. So waktu itu saya terfikir, kalaulah saya boleh berada di atas satu pentas yang sama bersama Ustaz dan juga Ustaz Zarifi. Dan alhamdulillah hari ini setelah hampir 10 tahun, setelah hampir 10-11 tahun, alhamdulillah Allah makbulkan hajat saya Ustaz. Bila saya diberi peluang untuk bersama-sama dengan Ustaz, untuk bersama dengan Ustaz Zarifi dalam satu program ilmu yang mana kita boleh berkongsi ilmu bersama masyarakat, menyampaikan ilmu dan dakwah kepada umat Islam. Jadi bila waktu itu sebenarnya Ustaz, saya terfikir, waktu itu saya dah terniat dah, kalaulah saya diberi peluang ini, saya rasa ni adalah satu peluang yang besar untuk saya Ustaz. Sebab yalah kita tahu, saya mesti macam tuan-tuan perempuan sendiri, siapalah yang tengah bercakap ni kan. Sebab saya sebenarnya tengah rasa nervous ni. Sebelah saya Datuk Ustaz Kazim Ilyas, sebelah sana Ustaz Zarifi. So saya macam, ini dua orang yang memang kita kata dikenali dalam bidang dakwah. So bila saya diberikan satu tugas untuk moderate program ni, saya rasa inilah peluang untuk saya buktikan. Inilah peluang untuk saya buktikan. Dan alhamdulillah hari ini Allah bagi saya ruang dan peluang ini. Walaupun sebenarnya semalam saya hampir kecundang sebab rasa tak sihat. Tapi kita teruskan perjuangan ni Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, selamat datang kepada tak silap saya ada rombongan yang datang daripada Kulai Johor. Ada rombongan daripada Kulai Johor, ada yang datang daripada luar daripada Shah Alam. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi memeriahkan majlis kita. Dan saya rasa saya tak perlu untuk memperkenalkan siapa ahli panel kita pada hari ini, sebab sudah cukup terkenal, sudah cukup dikenali di dalam Malaysia. Bahkan wajah-wajah mereka ni selalu muncul di kaca televisyen. Jadi yang pertama saya kenalkan ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Boleh Ustaz ceritakan sedikit Ustaz, apa perkembangan terkini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Nama apa Ashraf, umur 25. Terima kasih Ustaz Zarifi. Terima kasih semua pegawai Karangkraf. Terima kasih semua peserta dari Kuala Lumpur, dari Shah Alam. Kak Ram dari mana Kak Ram? Bukit Naga. Oh, Bukit Naga Terima kasih Kak Gayah and the gang dari Kulai. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekarang terlibat dengan mualim muda di Astro Oasis. Semalam peringkat semi final, minggu depan insya-Allah akhirlah. Jadi itulah yang dengan TV sekarang, yang itulah selain daripada persiapan rancangan untuk Ramadan, dah buat rakaman dah, dan yang lain ceramah lah. Ini pun dah 4 hari tak balik. Malam ni di Mantin, Gemencih, Negeri Sembilan. Rombongan ni pun akan ikut juga. Dahsyat dari Johor datang Shah Alam Gemencih. Ya Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua. Itu yang perkembangan terkini insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Bercakap pasal mualim muda Ustaz, saya waktu keluar iklan tu, saya nak join Ustaz sebenarnya. Saya nak join. Tapi hasrat tu tak kesampaian Ustaz. So saya tak dapat join. Tapi alhamdulillah saya dapat jumpa Ustaz. Dia ada yang kita panggil temu duga 140 orang lebih. Kemudian dikecilkan menjadi 30, dikecilkan lagi menjadi 10. Alhamdulillah. Jadi yang kita nampak ni yang masuk tu kebanyakan daripada lulusan luar negeri, dari Yaman, dari Mesir, dari Syria, daripada tempatan. Jadi ada yang dah ceramah dan 5-6 tahun, dan ada yang ada tauliah dah 6 negeri dah. Jadi maksudnya mualim muda ni
di atas daripada dulu imam muda, pencetus ummah. Mereka ni lebih lagi sebab dah menulis buku, semua dah ada dah. Jadi mudah-mudahan hasil yang pertama, musim yang pertama ni dapatlah memberi manfaat, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita ke ahli panel kedua. Untuk pengetahuan tuan-puan pada hari ini sekalian, saya nak kata tak lama tu tak lama, tapi baru jugalah berkenalan dengan Ustaz Zarifi. Awal perkenalan kami di rakaman CJ Workshop tahun 2024, betul Ustaz? Betul. Itu pertama kalilah saya berjumpa dengan Ustaz Zarifi. Sebelum ni saya hanya melihat wajahnya di televisyen melalui program ceramah saja. So bila dah berkenalan ni, dari situlah saya mula rapatlah dengan Ustaz Zarifi. Jadi Ustaz, apa perkembangan terkini Ustaz pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Ashraf, yang saya muliakan Tuan Guru kita semua, Tuan Guru saya Datuk Ustaz Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hari ni tuan-tuan dan puan, bila mana Ustaz Ashraf kata, Ustaz hari ni kami nak jemput Ustaz, gandingannya Datuk Ustaz Kazim Ilyas, saya tak fikir hal lain dah. Saya setuju yang ni, saya tolak yang lain. Kerana bila datang bertemu dengan Tuan Guru kita ni, dia memberikan pencerahan, memberikan ketenangan dan juga memberikan kekuatan baharu kepada saya, khususnya untuk bangkit dalam kehidupan. Ustaz Ashraf tanya tadi apa perkembangan terbaru. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, lepas Allah Ta'ala berikan ujian besar kepada saya, rupanya sekarang ni Datuk, saya banyak pergi hospital pula Ustaz, bagi semangat kepada pesakit-pesakit di hospital. Jadi dia jadi bertukar sedikit, kita kata audien ceramah kita itu. Hari ni rupa-rupanya takdir dulu tu Allah Ta'ala nak bagi peluang dan juga Allah Ta'ala nak bagi tempat baru untuk berkongsi rasa dan juga memberikan semangat-semangat kepada sahabat handai kita yang sedang terlantar dan sedang teruji dengan sakit sekarang ni. Berapa lama Ustaz sakit tu? Minta maaf Ustaz Ashraf ya. Di ward Datuk sebulan. Sebulan. Ramadan tahun lepas sebulan. Setahun namanya setahun lah. Setahun. Oh. Jadi itulah nanti nak minta tips Datuk juga. Saya ni Datuk, tuan-tuan puan, bila nak masuk Ramadan nanti kadang-kadang dia jadi anxiety juga. Ya. Sebab saya kena stroke dulu 15 Ramadan. Jadi kadang-kadang dia mai juga, Datuk, 15 Ramadan ni nak bertemu pula ni, kod bimbang-bimbang jadi balik macam dulu. Dia darah tinggi ke, kencing manis ke? Darah tinggi Datuk. Oh. Berapa bacaan masa tu? Waktu saya kena Datuk, atas 220. Oh. Bawah 120. Oh. Syukur Alhamdulillah Allah bagi umur lagi. Kalau tak kan Datuk dan tuan-tuan buat tahlil kat saya lah waktu tu. Alah. Tahlil. Biskut kering lah. Biskut 4 segi lah. Alah. Jadi sekarang dah belum sepenuh lagi. Doktor pesan saya yang affected itu yang sebelah kiri Datuk. Okey. Jadi doktor pesan kena banyak guna yang sebelah kiri ni. Jadi mikrofon kena guna yang ni. Maknanya kena banyak latihan. Selepas keluar tu buat terapi pula. Ya, terapi, fisioterapi, akupunctur pun buat juga Datuk. Oh. Mengurut pun buat juga. Apa yang orang kata tu kita buat belakang. Dulu berat berapa kilo? Dulu Datuk, sebelum stroke kurang lebih 90 kg. Sekarang? Lah ni dia dah jadi 67 kg. Baik, jadi yang mana nak menguruskan berat badan, itulah petua paling mudah sekali. Dulu Datuk, dulu baju saya double XL dulu. Lah ni boleh pakai L lah. Boleh pakai baju adik lah. Ustaz Hariri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, baik. Itulah, saya rasa bila kita bawa tajuk Tuhan sedang menguji kita ni, masing-masing ada ujian dia. Macam kita tahu Datuk sendiri pun pernah cerita di platform yang pelbagai. Datuk sendiri pun pernah ada ujian. Ustaz Zarifi pun pernah ada ujian. Dan waktu Ustaz Zarifi berada di hospital, alhamdulillah saya sempat melawat beliau pada ketika itulah. Dan kita ni masing-masing ada ujian tersendiri. Jadi bila kita mengingat kembali, sebenarnya kita hidup di atas dunia ni penuh dengan ujian, betul Ustaz? Jadi dengan tajuk Tuhan sedang menguji kita ni, sebenarnya dia ingin mengingatkan kita semua, manusia ni tak lari daripada ujian. Setiap daripada kita ujiannya berbeza. Mungkin saya Allah
berikan saya ujian dari segi kewangan, orang lain dari segi kesihatan, ada yang diuji oleh Allah dari segi hubungan dia bersama ahli keluarga, ada yang diuji dengan musibah banjir, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang tersayang. Macam-macam jenis ujian yang Allah SWT berikan kepada kita di atas muka bumi ni. Jadi insyaAllah saya teruskan dengan soalan saya pertama kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim. Begini Ustaz, bila kita lihat dalam dunia ni masing-masing ada ujiannya tersendiri. Macam yang saya cakapkan tadi, ada yang diuji dengan musibah seperti banjir, ada yang diuji dengan masalah kewangan, ada yang diuji dengan hubungan kekeluargaan, suami isteri selalu bergaduh, ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang sakit, ada yang macam-macam ujian kesihatan yang diberikan oleh Allah. Jadi adakah sebenarnya Ustaz ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini semuanya dalam bentuk musibah, ataupun nikmat tu juga adalah sebuah ujian sebenarnya? Baik Ustaz, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Ashraf. Dah kahwin lah? Belum lagi. Belum lagi. Saya masih bujang lagi tak? Jadi antara rahsia untuk dapat rezeki ialah kahwin. InsyaAllah sedang mencari. Dalam Quran sebut kan, fa'ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu dengan kelebihannya. Itu kelebihan kahwin. Okay, bila miskin, Allah kata dia akan kayakan kamu selepas berkahwin. Itu kahwin satu. Bayangkan 4 kat Zoom. Oh subhanallah, Masya Allah. Baik, jadi semua kita menghadapi ujian. Mula-mula ujian apa? Ujian untuk abang kita. Ni abang haji kita, ujian. Mula-mula tadi, dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia tengok belakang. Aku seorang ni, nampak? Itu ujian untuk dia. Nyesal pula aku datang ni. Seorang aku saja pula, kumbang seekor saja. Tak apa, bila dia sabar, abang kita 5 orang belakang, abang kita 2 orang belakang, cik pian kita, teman-teman dapat lebih daripada 10 orang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, buku Tuhan menguji kita ni adalah buku yang pertama sekali saya berkolaborasi dengan Karang Craft. Buku ni diulang cetak sebanyak 11 kali diulang cetak. Dan di antara buku yang paling laris dan mendapat anugerah daripada buku popular, daripada berita harian dan sebagainya. Jadi saya pun tak pasti berapa ratus ribu cetakan ni. Masya Allah kalau boleh. Jadi buku ni dia ada 2 cetakan. Satu yang gambar saya seorang tu, satu lagi yang gambar kuning tu. Tu cetakan yang terbaru. Okay, yang lain, yang siri kedua. Cetakan yang pertama yang gambar saya besar seorang tu. Muka flawless je. Kan? Elok je muka kan. Nampak benar nipu je tuan ni. Baik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Antara makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah roti lah. Mentaliti orang kita bila dia faham roti satu. Mentaliti orang kita bila dia faham zaman dulu adalah susah. Baju tak ada, rumah tak ada. Ini memang dah diset dalam minda. Kita saja yang canggih, kita saja yang hebat. Tapi bila kita baca Saidina Osman mati dibunuh di atas tingkat atas rumah dia. Datang puak-puak yang nak membunuh dia, lompat daripada rumah orang sebelah, lompat ke atas tingkat atas dia, dan dibunuh dia ketika dia sedang membaca Al-Quran di tingkat atas rumah dia. Maknanya zaman dulu rumah 2 tingkat. Yang kita faham rumah macam mana? Yang kita faham kat Sung, rumah orang dulu macam mana? Sebab kita terpengaruh dengan filem. Kalau cerita tentang hantu hang jebak rumah orang Melayu, nampak dia. Kalau cerita perubawara, orang kampung ke, orang jahat ke, minum kopi, minum daripada bekas buluh, gantung pisang, buat dangau sikit. Itu pemikiran dia. Sebab tu saya tegur ada satu orang yang buat filem tentang Mak Kilau. Takkan Mak Kilau punya pasar dia pergi duduk menung tepi sungai buat daripada atap itu je. Tak logik. Ini pemikiran yang tak betul. Jadi kita menganggap kita saja yang canggih, orang lain tak canggih. Salah tu. Adakah Nabi Muhammad dan umat dia pada masa itu hanya macam buah kurma saja? Takkan tak masak benda lain.
Okey, sebab itu Nabi mempunyai roti saja, kita cerita makanan yang dipanggil sarid. Sarid itu ialah satu roti yang diadun daripada tepung, dan bila dah dimasak dituangkan kuah daging di atasnya, maka dimakan. Simple, nama dia roti sarid. Nama dia roti sarid. Roti sarid ni daging tu direbus, dibuatkan masak, kemudian bila dia tuang atas dia, atas roti tu. Nama dia roti sarid. Dalam bahasa orang Melayu lah, paling mudah nak bayangkan sarid tu apa roti dia? Roti jala. Itu ketika Nabi Muhammad berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, Nabi Muhammad membuat kenduri roti sarid. Saya dalam ceramah saya kata, kalau Nabi pun buat roti setakat macam roti jala pun selesai masalah. Yang kita nak hebat-hebat pasal apa? Sangat. Pum. Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad makan roti jala. Heboh tak masa itu? Tuhan menguji kita. Ustaz Kazim buat hadis palsu. Saya menceritakan tentang roti jala. Maksudnya ialah roti sarid. Kalau saya kata roti sarid, tuan-tuan, Nabi Muhammad makan roti sarid. Roti sarid itu apa? Apa dia roti sarid, Ustaz? Roti sarid ni ambil tepung, kacau, jadikan dia roti, kemudian ambil tuang. Macam kita roti jala. Faham roti jala? Bukannya Nabi Muhammad pergi ambil roti jala buat. Saya nak menerangkan apa itu roti sarid. Ada satu lagi roti Nabi, nama dia harira nama dia. Roti yang dibuat oleh orang Tunisia, sampai sekarang ada lagi roti itu, nama dia harira, yang dibuat dengan tepung tu dijadikan bulat, kemudian diletakkan dalam mangkuk susu. Kita nak panggil apa? Celuk badak berendam. Oh, Nabi makan roti badak berendam. Ustaz Kazim cakap, astagfirullahalazim. Saya nak menyuruh tuan-tuan membayangkan roti itu macam mana. Tepung tadi digumpal-gumpal, diletakkan di dalam mangkuk, yang mana mangkuk tu ada susu. Maka makan. Tuan-tuan nak panggil roti apa kalau di Malaysia ni? Kita nak panggil apa tu makanan tu? Kak Gaya? Badak berendam? Bila saya cakap macam itu, Ustaz Kazim kata Nabi makan badak berendam. La ilaha illallah. Saya nak menerangkan nama harirah. Boleh faham? Maka dalam ceramah saya itu saya sebut, kalau setakat Nabi pun buat kenduri roti jala je, yang kita nak lebih-lebih sangat pasal apa? Tulis dalam buku Tuhan menguji kita. Pom, meletup. Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad makan roti jala. Bila meletup cerita tu, buku tu pun meletup. Sebab tu jangan kecoh, jangan sedih, jangan kelang kabut, jangan panik bila sesuatu berlaku kepada kita. Ada sebenarnya benda yang nak berlaku. Oh, masa tu kecoh satu dunia. Akibat daripada kekecohan itu apa? Saya dipanggil oleh raja, dipanggil oleh pemerintah negeri. Kalaulah saya tak timbul isu tu, saya pun tak jumpa raja. Boleh makan semeja dengan raja. Masa tu saya ceramah di Singapura. Pejabat telefon, Datuk, tuanku nak jumpa, menghadap. Baik, patik sekarang ni, saya ada sekarang ni di Singapura. Nanti saya ambil Singapura pergi Penang pergi. Tuan-tuan, ni sebab itu bila Allah menguji kita, jangan kelang kabut kat ram. Tenang. Jangan kita kata, ya besarnya masalah aku. Allah ni maha baik. Dia kata apa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya selepas beserta dengan kesusahan itu ialah kesenangan. Satu. Yang kedua, apa yang berlaku kepada kita ini adalah dengan izin daripada Allah. Ma min musibatin illa biiznillah. Apa yang berlaku kepada kita ni izin daripada Allah. Maka hati orang yang beriman, dia akan menerima ujian itu sebagai satu benda. Allah sayang pada aku, Allah ingat pada aku. Tuan-tuan, kita ni pernah sekolah. Dan bila kita pernah sekolah,
orang yang paling kita ingat selain pada sekolah ialah cikgu. Cikgu yang paling terkenal, Cikgu Syahri. Nah, nombor 2 Cikgu Murni. Nombor 3 Cikgu Norkia. Apa cikgu yang paling tuan-tuan ingat? Yang paling garang. Cikgu yang paling garang yang paling diingat. Siapa cikgu yang paling garang zaman ustaz? Cikgu Chong. Sekolah rendah, saya nama dia Cikgu Chong. Dia mengajar bahasa Inggeris. Nama dia Chong Kuat nama dia. Saya ni masa dulu Ustaz Ashraf mana ada pernah masuk tadika. Orang susah, anak yatim, fakir, miskin pula. Jadi betul-betul kenal ABC ni waktu sekolah rendah darjah 1. Darjah 1 tu baru saya kenal ABC. Baru saya belajar A, B, C, D 1, 2, baru belajar. Dia tak macam anak kita sekarang, umur 6 hari cakap ABC dah. Masya Allah, sebulan hari belajar ABC dah. Saya dulu miskin susah. Bila masuk sekolah darjah 1, kalau tak belakang tu saya lah. Kalau tak saya tu nombor belakang lah. Bila darjah 3 belajar spelling, saya ingat lagi. Okay, spelling, dia tulis dekat whiteboard tu, spelling. Dia nak kata apa cikgu ni? Rupanya dia suruh mengejar spelling. Okay, spell. Saya tak tahu nak kata apa benda dia kata ni. Bila pergi hantar dekat dia, dia tengok kosong tak tulis apa, dia tampar saya, pergi balik. Pound sekali. Aku ni salah tak mana, padahal aku tak tahu. Oh, garang cikgu Chong ni. Bila saya kena pelampau, saya balik rumah menung, aku ni bodoh betul ya. Barulah saya belajar betul-betul. Dulu bila sebut belah petang je, main bola, lestik burung, pergi sawah, tangkap ikan karin. Tahu ikan karin? Ikan laga. Nama dia ikan karin. Tangkap, kalau dekat paya tu kalau berbuih je tangkap. Dapat. Pun dia buah dalam botol Nescafe, tengok dia belaga. Oh, jahat dulu. Terjun sungai, lepas kena pelampau dengan Cikgu Chong tu. Terus baik saya tu. Gini tengok. Bila periksa akhir tahun, saya dapat nombor 5. Saya, kawan-kawan saya terkejut. Kawan saya kata, "Weh, mu dapat nombor 5." Siapa? Mu lah. Orang Batu Kurau cakap macam tu. Mu dapat nombor 5 Kazing. Siapa? Mu lah nombor 5. Bahong mu. Bahong tu makna bohong. Bahong mu. Sungguh mu nombor 5. Saya pun tengok kad laporan, lah nombor 5. Macam mana aku boleh dapat nombor 5 daripada nombor lah? Dapat fast top 5 ni. Nombor 5. Lah, baru ingat kena penampar. Kena penampar tu baru dapat nombor 5. Tuan-tuan, itulah nama dia musibah. Allah tampar kita, Allah bagi ujian pada kita, bukan Allah benci. Allah nak bagi kita berubah. Cikgu yang suruh kita berdiri atas kerusi, dia bukan benci. Cikgu yang rotan tapak tangan kita, dia bukan benci. Cikgu tu dia ambil berat tentang kita. Dia nak kita berubah, dia nak kita belajar betul-betul supaya awak berubah. Tu nama dia cikgu. Keliling padang, berdiri tengah panas, tulis pula, saya takkan buat lagi, saya takkan buat lagi. Tulis satu muka surat 100 kali. Sanggup tulis. Mesin photostat tak ada. Kalau ada senang photostat saja. Tujuan dia apa? Untuk kita berubah. Begitulah Allah. Allah bagi kita, Allah ketuk kita, Allah pukul kita, Allah bagi ujian pada kita. Ada benda lain dia nak bagi. Tapi sayang tuan-tuan, hari ni kalau cikgu rotan jentik anak murid, tak boleh. Diri atas kursi tak boleh. Akhirnya jadi apa? Sebab tu tuan-tuan, belajarlah daripada musibah. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi selepas itu. Wallahu'alam. Baik, bila saya dengar kisah Ustaz tentang cikgu, betul Ustaz, cikgu yang paling garang lah adalah cikgu yang kita ingat. Macam saya sendiri pun, cikgu matematik saya, nama dia nama dia Haizul. Dia badan besar. Yang ini memang kalau kena lempang sekali memang tumbang Ustaz. Lempang memang tumbang. Betul.
Dia adalah cikgu yang paling garang sekali yang ada kat sekolah tu. Dan kalau dia ada event sekolah, Ustaz, bila dia masuk je dalam dewan tu, satu dewan akan senyap. Betapa hebatnya aura cikgu ni sampai saya sendiri pun takut. Jadi satu hari saya pernah ini cerita zaman kanak-kanak, Ustaz. Waktu tu bulan Ramadan, and then saya waktu tu bulan Ramadan, waktu rehat kan, kita pelajar-pelajar sekolah ni dia tak ingat apa, kita nak main je. Tak kisahlah puasa ke tak puasa ke, yang penting kita main. Jadi bila main waktu rehat tu, cikgu ni pun ternampak dan dia panggil. Dia panggil, dia tak kata apa, Ustaz. Dia terus bagi je. Dia terus bagi, seorang-seorang dia bagi. Lepas tu apa dia kata? Dia kata macam ni lah, tak kisahlah awak ni puasa ke, awak ni tak puasa ke, tapi hormatlah orang lain yang puasa. Sebab orang lain pun ada keinginan untuk main waktu rehat tu, tapi dia tak main. Sebab bila awak tak puasa, awak akan ajak kawan-kawan awak yang lain untuk main sekali. Sebenarnya mereka puasa. Jadi itulah apa kisah yang memang saya akan ingat sampai sekarang, Ustaz. Okey, baik, kita teruskan ke Ustaz Zarifi. Macam ni, Ustaz, dalam hidup ni kadang-kadang mungkin tuan-puan hadirin semua kat sini, kadang-kadang saya sendiri pun terfikir, kenapa orang yang baik pun Allah Subhanahu Wa Taala uji, sedangkan mereka ni, orang-orang yang baik ni selalu dekatkan diri dengan Allah, selalu solat, selalu puasa tak pernah tinggal, selalu beribadah dengan Allah, perkara-perkara sunat pun mereka lakukan. Tapi kenapa mereka ni pun diuji, sedangkan orang-orang yang langgar perintah Allah, Allah tak bagi ujian pun, sedangkan Allah lebih berikan nikmat kepada mereka. Mereka lebih hidup senang, mereka lebih sihat berbanding orang-orang yang diuji ni. Baik, tafadhal, Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ashraf. Terima kasih Ustaz Ashraf. Alhamdulillah kan kita dengar Datuk Kazim bagi nota-nota pencerahan, dan istimewa Datuk Kazim kita ni, contoh-contoh yang Datuk Kazim sebut tu dekat dengan kita kan. Alhamdulillah. Cuma Datuk, saya alhamdulillah saya kagum Datuk. Hari ni Datuk stokin polkadot Datuk polkadot, masya-Allah. Tapi Datuk Kazim kita ni bintang filem kan. Saya pergi perwagam tengok filem ala-ala Kazim. Bila Datuk filem kedua Datuk? Insya-Allah Datuk Oh, masya-Allah. Jadi ini ya kelebihan dakwah, medan dakwah Datuk Kazim kita kan. Alhamdulillah. Datuk Ustaz Ashraf, saya lepas keluar hospital dulu, otot suara, otot tengkuk saya ni dia jadi lemah Datuk. Jadi saya dengan Ustaz Haslin, kami senasib lah. Kalau baca Quran, mengaji Quran tu, burdah tu dia tak jadi lagi tu. Dia melelong lagi. Jadi doktor pesan, Zarifi, untuk kamu dapatkan semula burdah kamu dahulu tu, kamu kena banyak praktis, dia kata. Jadi Datuk minta izin tu nak ajak tuan-tuan puan hajah, jom kita salawat tafrijiyah, boleh? Ramai-ramai nah. Okey, dalam kiraan 3. 1 2 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bolehlah kot tu bolehlah pelan-pelan Baik, tuan-tuan dan puan, Ustaz Ashraf tanya kepada kita satu soalan. Kita ni semayang 5 waktu dah,
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak tinggal. Selawat kita selawat, puasa kita puasa. Tapi kenapa tiba-tiba ujian berat itu Allah Ta'ala bagi pada kita? Tuan-tuan, saya ni bila mana Ustaz Haslin kena stroke, saya kalau tak salah bulan 10 ataupun bulan 11 tahun 2024, saya pergi ziarah Ustaz Haslin di hospital UPM. Waktu kita ziarah tu tak ada sikit pun dalam fikiran kita yang lepas ni aku akan duduk atas katil ni. Bulan 3 2025 saya masuk hospital stroke. Waktu saya kena stroke tuan-tuan, bulan 4, awal bulan 4, saudara Syamsul Rau-Rau Pak Su kita mai ziarah saya. Dia bagi semangat kat saya, Zarifi kena kuat semangat ustaz, kena kuat semangat. Bulan 1 2026 Pak Su masuk hospital stroke. Pelajarannya tuan-tuan perempuan, kita tak tahu bila waktunya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pelajaran nombor 1, bila kita dengar sahabat-sahabat kita, jiran tetangga, saudara mara kita sakit, jangan lupa sentiasa doakan mereka. Kalau ada kelapangan, ziarah. Kenapa? Kita tak tahu nanti bila kita diuji sakit, sahabat handai kita inilah yang akan mendoakan kita. Itu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tuan-tuan bagaimana seorang Nabi besar, iaitulah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub, tuan-tuan, Nabi Ayyub ni Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada baginda. Hartanya, kaya rayanya, anak-anaknya. Dalam riwayat tafsir kata ada 14 orang anak Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. 7 orang lelaki, 7 orang perempuan. Tapi Allah Ta'ala uji Nabi Ayyub tu macam mana? Nombor 1, harta yang Nabi Ayyub ada semua Allah Ta'ala ambil. Semua Allah Ta'ala ambil harta-harta Nabi Allah Ayyub satu. Tak cukup dengan itu, 14 orang anak Nabi Ayyub ini Allah Ta'ala matikan semuanya. 14 orang anak ni, 7 lelaki, 7 perempuan, semua mati. Nombor 3, Allah tak cukup lagi uji macam tu, Allah kena dan timpakan penyakit kepada Nabi Allah Ayyub. Dalam Al-Quran kata sakit Nabi Ayyub itu ialah sakit yang menyebabkan lumpuh fizikal Nabi Allah Ayyub. Kulit Nabi Allah Ayyub itu Allah Ta'ala timpakan ujian yang sangat besar yang menyebabkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam tak mampu untuk melakukan ibadat kepada Allah. Tuan-tuan perempuan, dalam riwayat tafsir kata Nabi Ayyub ni diuji sakit 3 tahun. Pendapat yang kedua kata 7 tahun sebulan. Pendapat yang ketiga kata 18 tahun Nabi Allah Ayyub diuji dengan sakit fizikal itu. Saya nak tanyalah perempuan, ya, perempuan hajah semua, kalaulah suami perempuan hajah diuji sakit, terlantar atas katil, berapa lama puan-puan boleh jaga isteri yang sakit, suami yang sakit tu? Berapa lama perempuan? Nak tanya yang perempuan ni lah, yang sebelah ni. Perempuan berapa lama boleh jaga suami kita tu? Setahun? 2 tahun? 5 tahun? Puan Hajah jaga, alhamdulillah. Sepanjang hayat suami perempuan boleh jaga kan? Orang perempuan Ustaz Ashraf kita percaya sungguh. Nah, memang mereka jaga sampai bila-bila. Tapi kalau orang lelaki Datuk kita ni kan, Ustaz Ashraf tak kahwin lagi. Orang lelaki nak tanya, nasiblah yang 5 orang ni kena tanya ni. Isteri kita sakit, berapa lama tuan-tuan, abang-abang boleh jaga isteri yang sakit tu? Berapa lama? Tu dia dandan tengok ke bawah, bawa catat nota. Berapa lama boleh tunggu isteri yang sakit ni? Ustaz, setahun boleh lah Ustaz, lepas tu dah ada Ustaz. Tuan-tuan, Nabi Allah Ayyub, riwayat yang ketiga tadi kata 18 tahun Nabi Allah Ayyub sakit fizikal, sehinggakan orang pun tak mau dekat dengan Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, isteri Nabi Ayyub dia katalah kepada Nabi Ayyub, bang, doalah kepada Allah supaya Allah ringankan sakit abang ni.
Tuan-tuan, kita nak belajar daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub tanya isteri dia, berapa lama dah yang abang hidup? Berapa lama dah yang abang hidup? Tak tahulah Nabi Allah Ayub panggil isteri ayang, saya buat contoh lah kan. Perempuan panggil suami apa, perempuan apa panggilannya? Anja, Anja Datuk, alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan, Nabi Allah Ayub tanya, sayang, abang ni dah hidup berapa lama? Isteri dia jawab, 80 tahun abang. Jadi Nabi Allah Ayub jawab, 80 tahun dah lamanya Allah Ta'ala bagi sihat pada aku. Lama dah sihat ni. Ni baru sahaja 3 tahun pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata 7 tahun sebulan. Pendapat yang ketiga kata 18 tahun. Baru 18 tahun aku diuji. Nak banding dengan umur 80 tahun, lama dah Allah Ta'ala bagi aku sihat walafiat. Ini baru sikit sahaja Allah bagi uji aku ni. Tuan-tuan, Allah rakamkan doa Nabi Ayub dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu nidaan khafiyya idh nada rabbahu anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, aku telah disentuh oleh ujian, aku telah disentuh oleh mudarat ini wahai Allah. Dalam ayat ini perempuan, tuan-tuan, Nabi Allah Ayub tak minta pun, ya Allah tolonglah sihatkan aku, ya Allah aku dah rasa beban ni wahai Allah, aku tak mampu. Tak, Nabi Allah Ayub tak sebut. Nabi Allah Ayub sebut, wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Maknanya apa? Betapa tertibnya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Dia memandang sifat Allah yang maha pengasih penyayang itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan kesihatan dan kesembuhan kepadanya. Inilah akidah, inilah tauhid, inilah iman. Kita memandang nikmat sakit itu sebagai nikmat. Nikmat apa? Bila kita sakit, tuan-tuan, nikmatnya satu antaranya, kita berdoa kepada Allah, minta tolong Allah, doa Allah berikan kesembuhan kepada kita. Tuan-tuan, tadi sebelum masuk dalam dewan ni saya bersembang dengan Cik Elia kita. Sumut Flotilla atau Puan Hajah ini orangnya. Lepas ni ambil gambar dengan beliau ya. Saya tanya, Elia, tak takut ke hang duduk atas kapal tu dengan laut ni? Bukan kira laut Pulau Pinang dah. Ni bukan laut nak pergi Palestin tu. Dan tak takut ke nak masuk penjara tu? Dia kata, Ustaz, pada waktu itu kebergantungan la haula wala quwwata illa billah itulah yang mengatasi segala-galanya. Kerana itu, tuan-tuan, saya bila lumpuh separuh badan sebulan, tuan-tuan, tak boleh berjalan. Tak boleh jalan belah kiri ni, tuan-tuan. Waktu tu saya tanya doktor, kita ada anak kecil lagi yang sulung baru tingkatan 5, hak bongsu darjah 5. Fikir macam-macam. 4 orang Datuk. Yang nombor 2 anak istimewa. Jadi dalam fikiran ni fikir macam-macam, aku ni boleh kerja lagi ke tidak ni, macam mana nafkah, macam mana duit untuk anak-anak sekolah ni. Tak boleh berjalan. Saya tanya doktor, agak-agak saya ni boleh berjalan lagi ke tidak, doktor? Doktor kata, Zarifi, hang tenang dia kata. Nombor 1 dia kata, hang fisioterapi sungguh-sungguh. Kamu fisioterapi sungguh-sungguh, dia kata. Yang kedua, doa kepada Allah sungguh-sungguh, insya-Allah kamu boleh berjalan balik, Ustaz Zarifi, dia kata. Tuan-tuan, waktu tu doktor yang pakar macam mana sekalipun, dia tak boleh bagi jaminan yang kita ni boleh berjalan balik. Sebab apa? Dikala waktu itu Allah Ta'ala sahajalah yang maha berkuasa memberi keizinan semula kepada kita untuk berjalan. Terima kasih Datin Halimah yang datang ziarah saya di hospital waktu itu. Saya tengah fisioterapi dengan robot, Datuk. Di fisioterapi, tuan-tuan, di hospital UPM ni, rupanya hospital pengajar UPM ni, dia pusat stroke negara. Bila di situ tu saya belajar, doktor kata tanda-tanda stroke ni ada 4. FAST. Yang pertama face,
Muka kita ni tiba-tiba jadi herok sebelah. Perempuan tuan-tuan cuba tengok member kawan-kawan sebelah sekejap. Cuba tengok kawan-kawan sebelah, herok ke tidak? Tak herok, okey. F. Yang kedua, arm. Tangan kita ni tuan-tuan, power jadi kosong. Tiba-tiba nak angkat tak boleh. Perempuan cuba tangan kanan, cuba. Boleh, okey. Kiri boleh. Okay. Alhamdulillah. FAS, speech. Tiba-tiba percakapan kita jadi slur, telo. Tuan Haji, Datuk dah tahu, saya diserang stroke tuan-tuan ketika kuliah subuh Ramadan yang ke-15. Pagi tu orang rumah masak bihun goreng Ustaz Ashraf. Kita makan lagu macam biasalah. Kebetulan Datuk pagi tu kuliah di surau taman perumahan saya. Pagi tu naik motor je lah. Tak ada rasa sakit kepala, sakit tengkuk, tak ada langsung. Kalau kita rasa, kita tak pi lah. Tak pi kuliah tu. Sembahyang subuh, doa kunut, apa semua, rukuk, sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid doa. Saya pun naiklah ke meja kuliah. 15 Ramadan Datuk, topik saya pagi tu tentang perang Badar. 17 Ramadan kan. Jadi kita jenis suara ni jenis kuat macam ni. Saya pun gear tinggi sikit pagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk minit ke-10, Tuan Puan Hajah. Minit ke-10. Tiba-tiba percakapan saya jadi slur, jadi pelat. Saya teringat sahabat kami, saudara Afat, kumpulan Raihan. Beliau pun kena stroke, tanda dia slurring speech, telo. Kalau ikutkan kekuatan saya pagi tu, saya boleh habis lagi 40 minit kuliah subuh tu. Saya teringat dia, saya berhenti terus Puan Hajah. Saya terus bangun, nak pegang telefon tu. Dengan tangan kiri, dia jatuh. Dia dah tak kuat dah. Lepas tu barulah saya berasa sejuk sebelah kiri. Bila kita rasa tak pernah rasa perasaan itu ataupun suasana itu, saya terus minta tolong sahabat-sahabat surau tu. Alhamdulillah mereka cepat dan cekap terus hantar saya ke klinik dan lepas tu terus ke hospital UPM. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia siapa? Dia ialah nabi, utusan Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita manusia ni, tentulah kita akan diuji oleh Allah. Cumanya Allah Taala sebut pada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk berhadapan, untuk kita mengharungi ataupun terima dugaan itu. Allah tahu kita dah mampu terima dugaan itu. Jadi inilah ayat-ayat yang menjadi penyembuh luka kita. Dan saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Ustaz Ashraf dan tuan-tuan perempuan lah kerana mendoakan saya. Dan Alhamdulillah dengan berkat doa tuan-tuan perempuan lah yang menyebabkan Allah bagi peluang kedua kepada saya ni. Wallahu'alam. Allahu'alam. Alhamdulillah. Baik. Satu cerita yang kita kata Ustaz sendiri pernah lalui ujian yang bagi saya agak berat untuk Ustaz. Dan bila kita kata semua orang dekat dunia ni diuji dengan ujian yang masing-masing. Ustaz dengan ujian kesihatan, Ustaz Datuk kalau tak silap saya pun pernah diuji dengan sihir, pernah diuji dengan dan ujian-ujian yang lain lah. Dan saya sendiri pun pernah diuji dengan masalah keluarga, ada yang masalah kewangan. So bila solution dia sebenarnya Ustaz, apa yang saya dapat daripada apa yang Ustaz sampaikan, kita percaya pada Allah. Sebab apa ujian yang Allah bagi kepada kita ni sebenarnya adalah tanda Allah sayang kita. Bila kita diuji, kita akan ingat Allah. Bila kita diberikan musibah, kita akan ingat Allah. Baik, jadi dalam kita menghadapi ujian ni, soalan saya untuk Datuk Ustaz Kazim, bila dalam kita menghadapi ujian ni, of course ada dua perkara ataupun dua sifat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama sabar, yang kedua redha. Sabar dan redha. Ini dua sifat yang kadang-kadang saya sendiri pun bila diuji susah. Kadang-kadang saya dapat sabar, tapi untuk kita redha dengan apa yang Allah bagi tu agak sukar sebenarnya. Jadi Ustaz, macam mana sebenarnya untuk kita pupuk rasa sabar dan redha tu bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ashraf. Alhamdulillah. Seronok saya dengar Ustaz Jarifi cakap kan, pengalaman dia, pengenangan dia. Suara dia sedap kat som. Jujuhan nasyid ni. You know? Hidup tidak selalunya indah, langit
tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Boleh sambung? Sambung lah. Oh, ingat dia nak sambung. Jadilah rumput yang lemah lembut, tak luruh dipukul ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Boleh sambung Ustaz Ashraf? Saya tak tahu lagu Ustaz. Oh, lagu orang lama. Saya Gen Z. Oh, Gen Z. Macam saya Gen apa? C. C itu jauh sangat ya. Jauh sangat Ustaz. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, siapa sini yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Masalah saya apa Ustaz? Tak ada suami. Apa awak ingat ada suami selesai masalah ke? Lagi banyak masalah. Masalah awak apa? Tak ada anak Ustaz. Apa kau ingat bila ada anak selesai masalah kau? Tak. Masalah awak apa? Saya miskin. Apa awak ingat bila awak kaya awak tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Tadi Ustaz Zarifi sebut, kita semayang, kita bayar zakat, datang daripada Kulai lagi nak dengar ceramah, pun masalah itu. Tayabah pancit pula menung, masalah juga. Sebab itu hidup kita ni sentiasa di dalam masalah. Jadi jangan lari daripada masalah. Memang itu yang disebut. Surah Al-Ankabut ada sebut, surah Al-Mulk ada sebut, suratul Kahfi ada sebut. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apa kita rasa pelik dengan kisah Al-Kahfi yang tidur 309 tahun? Ada benda yang lebih pelik daripada itu. Kita dah rasa besar sangat Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tapi Allah kata ada lagi yang pelik daripada itu. Sebab itu bila kita ditimpa ujian, kita rasa berat sangat ujian aku. Tak. Ada lagi ujian yang lebih berat dari itu. Kalau kita rasa bahawa kita kaya, dah ada orang lebih kaya daripada awak. Kalau kita rasa kita ni miskin, ada orang lebih miskin daripada awak. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama jawapan pada Ustaz Ashraf, kita kena jadi golongan syakiran sabiran. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu akan menyangka bahawa kamu akan dibiarkan hanya dengan sebut aku beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji? Tuhan mesti menguji kita. Ulang balik, Tuhan mesti menguji kita. Jadi bagaimana kita nak handle? Ingat tadi Ustaz Zarifi sebut kan, la yukallifullah tu. Jawapannya ada dalam lagu yang saya sebut separuh tadi. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, setitis derita melanda segunung kurniaannya. Cuba Kak Gaya dengar lagu tu. Dalam sukar hitunglah awasi kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu, setitis derita melanda segunung kurniaannya, setitis derita melanda segunung kurniaannya. Yang datang pada kita hanya setitis kesusahan, tapi yang Allah bagi pada kita segunung kenikmatan. So, apa yang takut dengan ujian? Apa yang nak lari dengan ujian? Saya gunakan perkataan enjoy your life. Enjoy. Enjoy saja. Allah Ta'ala bagi Ustaz Zarifi setahun sakit. Enjoy. Sibuk ni orang besar jakim. Bila sakit, relax, duduk di rumah. Tak nak fikir apa dah. Ngadaklah isteri, ngadaklah anak tercinta.
Sebelum ni jarang menghadap mesyuarat sana, mesyuarat sini. Sekarang bila sakit nengok isteri. Okey. Enjoy bila sakit, enjoy tuan. Pasal apa? Allah nak naikkan darjat. Allah nak hapuskan dosa. Ma asaba min musibatin biiznillah illa biiznillah. Apa yang Allah Taala bagi musibah pada kita ni ialah kerana izin daripada Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, fahuwa yahdi qalbah. Hendaklah dia terima dengan hakikat hati dia, dengan tenang hati dia. Yahdi qalbahu, hendaklah dia menerima dengan tenang hati dia. Relax. Baik, jadi tuan-tuan, yang pertama kita kena didik diri kita menjadi golongan yang dipanggil golongan yang bersyukur dan sabar. Sabiran, syakiran, syakiran, sabiran. Pelajaran kita hari ni Kak Gaya, jadilah golongan yang dipanggil yang bersyukur dan sabar. Nanti balik rumah, suami tanya, apa engkau belajar dekat Karangkraf? Sabiran, syakiran, syakiran, sabiran. Naklah jadi orang yang syukur dan sabar. Jangan bila balik rumah nanti suami tanya, apa yang kau belajar di Karangkraf, Som? Kira jelas lah yang Ustaz Kazim cakap tu. Ustaz Zarifi pun walaupun dia tak sihat betul pun dia jelas lah, kira jelas lah. Apa yang Ustaz Zarifi kata, apa? Kira terang lah apa yang dia cakap tu. Terang, jelas, terang, jelas. Yang rupanya tidur belakang tu. Baik, Nabi ajar kita macam mana nak jadi syakiran sabiran. Kalau di dalam bab ibadat, tengok orang atas daripada kita. Jangan tengok orang yang bawah daripada kita. Kalau tengok benda dunia, tengok orang yang lebih rendah daripada kamu, jangan tengok yang atas pada kamu. Maka kita akan jadi orang yang dipanggil syakiran sabiran. Kalau bab ibadat, tengok orang yang lebih daripada kita. Jangan tengok orang kurang daripada kita. Abang tak sembahyang subuh bang di masjid, abang pergi setiap Jumaat. Cukuplah tu. Cuba tengok dul, langsung tak datang. Apa kena mengena dengan dul pula? Sepatutnya awak kena tengok tu imam. Tak datang subuh pun dah, tak masuk waktu subuh dah sampai dah. Bang, kena tengok orang yang lebih ibadat pada kita. Kak tak baca Quran kak bulan Ramadan ni kak? Allah, kak dah khatam dah Quran bila? 20 tahun lepas. Tahun ni malah masuk lah. Jangan macam itu. Kak Gaya ni selalu datang ke sekolah saya. Kalau datang sekolah saya akan bawa dia pergi jumpa dengan Ustazah Aziziah. Umur 78 tahun. 78 tahun. Dia menghabiskan Al-Quran 30 juzuk setiap 3 hari. Sehari 10 juzuk. Umur 78. Tak ada masa Ustaz. Tapi ada masa nyembang. Ustazah tu lain lah Ustaz. Dia tak ada anak semua. Anak-anak dia dah besar. Makcik ni lah ada anak. Tapi main TikTok 10 jam boleh. Malam-malam kuning muka tu. Boleh pula. Apa alasan? Pukul 2 pagi kuning muka. Beg kuning, beg hijau, beg merah semua ada. Bila suruh baca Quran, dia lain lah kan. Macam saya sibuk Ustaz. Tapi boleh pula ada WhatsApp group. Tok-tek. Masalahnya kita sendiri yang tak nak tengok dia. Kalau dia 78, apa yang boleh harap dengan 78? Suara tak kuat, badan tak kuat, penyakit banyak tapi tetap baca Quran. Cari jalan. Saya tanya pada Ustazah, sehari Ustazah baca 10 juzuk. Macam mana Ustazah buat? 1 juzuk sebelum Zuhur, selepas Zuhur 1 juzuk. Jadi sebelum Zuhur dia pergi surau, dia baca Quran 1 juzuk. Kemudian sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur tak balik dia, baca balik Quran 1 juzuk. 5 kali 2 juzuk maknanya 10 juzuk. Sehari 10 juzuk dia dapat, 3 hari khatam. Maknanya setahun dah sebulan 10 kali, setahun 30 kali. Kita lupa yang Nabi kata mukjizat Al-Quran itu hebat sampai hari kiamat, menjadi syafaat pada hari kiamat. Kita baca je hadis tu, baca idak. Dia boleh lah Ustaz, dia Ustazah. Habis tu awak? Saya baru nak jadi Ustazah. Ada satu lagi makcik di sekolah saya, dia bukan Ustazah, dia opa cik. Orangnya bongkok, tinggi ni. Berjalan pun tinggi ni, duduk pun tinggi ni. Orang dia kecil, dah lah kecil, bongkok pula. Kenapa dia bongkok?
Sebab dia jatuh basikal. Daripada muda jatuh basikal, tulang dia makin lama makin ke depan. Dan sekarang umur dia 85 dah sekarang. Apa yang dia buat? Dia tak boleh baca Quran banyak, tapi dia menulis Al-Quran dengan tangan dia 30 juzuk habis 4 tahun. Daripada umur 80 sampai 84 waktu Covid hari tu. Kita dalam Covid itu boring lah, PKP boring lah. Dia tak boring, dia menulis Quran. Habis tuan-tuan, Quran dia ada di sekolah saya. Jadi jangan bagi alasan tak boleh lah, tak boleh. Dia 85 sekarang ni. Bongkok lagi kat Zoom. Telinga sebelah kanan tak okey sangat, belah kiri okey. Mata okey, mata terang. Ingatan terang. Yang paling saya seronok, gigi dia langsung tak rosak. Sama ni. Gigi palsu. Allahu Akbar, sama. Allah. Tak ada rongak langsung kat nak. La ilaha illallah. Jangan tengok orang yang rendah pada kita, dia langsung tak pandai baca ustaz, dia langsung tak boleh baca saya, boleh juga. Memang macam tu, takkan naiklah iman kita. Yang kedua, dalam bab dunia, jangan tengok orang yang atas pada kita, memang kita takkan dapat nikmat lah. Tengok orang yang rendah pada kita. Kita ada juga rumah 3 bilik, 2 bilik air, syukur. Orang lain rumah tak ada, duduk kaki 5 bawah jambatan, datang hujan dengan dia hanyut sekali. Kita tak ada kereta, tapi kita ada motor. Orang lain jangan katakan motor, basikal pembancit, tolak je basikal. Kita ada juga kereta, dia ada motosikal saja. Kita ada juga vampire, dia langsung tak ada. Jangan kata vampire, wildfire pun tak ada. Allah. Sebab tu jangan tengok dunia yang di atas. Ustaz, sepanjang ustaz ceramah ni berpuluh-puluh tahun, banyak ke pengalaman ustaz? Banyak. Dengan siapa? Siapa-siapa saja. Okey. Saya naik kenderaan yang paling laju pergi ceramah. Naik jet. 8 seater. Wow. Dia minta saya ceramah, saya kata tak boleh tuan. Saya ada program di radio, habis pukul 5. Nak ceramah lepas maghrib tak sempat, jauh. Kan? Tak apa ustaz, kami hantar jet. Sempat. Dengar sebut jet sempat terus tuan. Saya pun pergi airport Ipoh, pegawai airport tunggu saya. Pasal satu jet sampai tu. Ipoh kan jarang dapat terbang. Bila saya sampai, pilot dia Mak Saleh. Dia ambil beg saya. Saya kata tak apa. Saya bawa. Dia kata tugas dia memang kena bawa. Lantaklah, bila lagi Mak Saleh nak bawa beg kita. Saya pun naik seat dengan PA saya, dengan orang 2-3 orang lagi nyembang. Datang pramugari. Ustaz nak makan bihun ataupun nasi lemak? Saya kata bihun lah. Dia pun tak. Elok saya nak suap aja. Ustaz minta maaf dah sampai. Astaghfirullahalazim. Sibuknya kau tanya, rupanya setengah jam pun tak sampai kat Som. Asal dia naik, dia turun balik. Orang kaya. Lagi ustaz, helikopter. Berapa kali saya pergi ceramah, helikopter ambil. Lagi ustaz, helikopter. Pernah tak ustaz kena gegar ke? Kena. Saya naik helikopter kena gegar angin. Saya kata habislah. Gegar macam ni, kelang kabut kita. Masa tu saya naik dekat Petroscience, dekat KLCC. Yang nak faham, tak faham tak faham. Yang nak pernah pergi Petroscience dia tahulah. Helikopter mainan tu nah. Aku hangguk Ustaz Kazim ni tak guna betul tak. Ada orang yang saya pergi rumah dia, ada lift. Saya di nombor 1, jangan sediakan hotel kalau saya ceramah. Saya tak akan minta hotel sebab saya tak nak nyusahkan penganjur. Nombor 2, saya tak akan minta bayaran. Berapa kau nak bagilah, tak bagi sudah. Bukan perangai saya nak tetap ini, dah. Saya tak nak jadi fitnah. Senang, hidup saya senang. Orang bagi saya ambil, orang tak bagi habis ceramah saya balik. Kalau bagi tak cukup, saya jemput lagi, takkan datang dah. Jadi simple. Ya, nama kata nak hotel ke apa tak ada.
Kalau hotel pun tak ada 5 bintang, saya duduk semalam hotel mamak je, punya bising. Ya Allah, dia orang ni tak tidur ke bapak ni. Pagi tadi saya kuliah subuh di Taman Maluri. Jadi tuan-tuan, ada satu orang kaya tu saya pergi rumah dia. Bila dia tunjuk bilik air, saya pakai kain pelikat, ambil kain tuala, letak. Setiap orang kampung masuk bilik air, buka pintu je ada orang. Allah. Dalam bilik tidur, bilik air kita. Saya pun terkejut buruk. Patah balik. Buka balik. Saya tengok orang tu pun mengendap. Dia mengendap, dia pun buka pintu juga. La ilaha illallah. Rupanya cermin, tuan-tuan. Lah, bukan satu cermin, sekeliling tu cermin. Banyaknya gambar aku, ya Allah. Kaya terlebih toki cermin ke apa orang kaya ni? Tuan-tuan, saya kata, Tok, rumah Tok ni hebat lah Tok. Saya terkejut buruk Tok. Itu bilik air Datuk punya. Datuk tak tengok bilik air saya. Dalam pemikiran saya, mesti hebat bilik air dia ni. Saya pun dibawa. Dalam bilik tidur dia Ustaz, bumbung tak ada. Tak ada bumbung, dia punya bilik air tak ada bumbung. Terus di bawah perigi. Perigi, kemudian dia pacak pokok pisang sikit, dia pacak atak rumbia sikit macam kita mandi di kampung dulu. Dan siap ada bunyi katak lagi. Dia bela pula katak. Hak lain nilai macam pula ni. Dia kata dia orang kampung. Dia teringat mandi cara orang kampung, dia nak supaya benda tu ada dalam rumah dia. Jadi saya pun rasa pelik macam dia. Saya kata, ular tak ada? Ular. Tengok katak je. Kalaulah saya tengok dia orang ni tuan-tuan, saya balik rumah saya macam mana? Saya tengok balik rumah saya macam mana? Ya Allah, bilik mandi aku, ya Allah. Cermin kecil itu. Itu pun berkarat semua, tak nampak orang. Kalaulah saya balik rumah saya, bilik tidur saya besar mana? Nak banding dengan bilik tidur rumah dia, akhirnya rumah saya tak ada nikmat. Kereta saya tak ada nikmat. Sebab tu Nabi pesan, jangan tengok yang orang atas pada awak. Awak kena tengok orang yang lebih pada awak. Syukurlah rumah ni aku tak ada hutang. Rumah ni habis bayar dah, buat tak ada hutang, tak ada loan, tak ada apa. Apa-apa sesak boleh jual rumah ni balik kampung. Selesai masalah. Kereta aku pun geran di tangan, tak ada masalah apa. Rosak, repair, tak rosak, biar situ lantak, siapa nak tarik. Hidup kita akan jadi tenang. Serupa itulah bila kita sakit. Aku sekarang sakit. Saya dulu sakit bulan Ramadan. Saya macam Ustaz Zarifi juga. Bila datang Ramadan, macam-macam kenangan mengusik jiwa. Antara yang mengusik jiwa, saya sempat puasa 3 hari je. Lepas tu saya tak puasa. Kenapa Ustaz? Ustaz pun tak puasa. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Buat tenang Kak Zom. Sakit. Saya kencing 30 kali satu hari. Bukan sehari, semalam. Bayangkan buang air kecil 30 kali semalam. Tak duduk atas katil tau, duduk dalam tandas. Nurse tu datang bawa, Datuk, boleh buang di sini Datuk? Tak nak lah, malu. Dia bawa dia tempat kencing warna brown tu. Oh tak nak lah. Pasal apa? Cantik, malu saya. Nurse tu cantik sangat. Segan aku. Lah saya turun katil, saya duduk tepi bilik air. Sampai satu waktu 3:30 air kencing tak keluar. Nurse datang, dia masukkan air garam. Lagi sakit. Saya panggil dia orang, panggil Dr. Engkau sekarang juga. Dia tebuknya saya keluar air kencing. Baru lega, aduh, apa pula ni, puluh-puluh kali. Masuk MRI. 2 kali masuk, sebab tak nampak. First tak nampak. Kali kedua masuk, dia kata, Tok, lagi sekali, sebab yang pertama tak nampak. Astaghfirullahalazim. Aku ni muntah lagi pula. Duduk dalam keranda MRI ni. Saya teringat kawan saya, badan dia sihat tak? Orang Ulu Kelang. Dia masuk MRI pakai kain. Kain dia tertinggal kat dalam, dia saja keluar. Susah hati tuan ni. Parah betul tuan ni. Bila saya keluar, doktor tunjuk result. Dia kata, Encik Ustaz, ini you punya atas pundi kencing, you ada potai macam. Saya tanya, apa benda tu doktor? Make sure I don't know, make sure I don't know. Maybe something like cancer. Cancer.
Oh tu, apa you nak buat? Kita kena buang cepat. Lalu takut dia melebak. Jadi bila doktor mau belah, mau operate, kita tak akan operate sebab you ada diabetic. Tahu? Itu you nak buat macam mana? Kita akan masukkan kabel lah. Melalui saluran kencing. Sudah. Dia masuk kabel melalui saluran kencing. Kita akan tarik keluar. Saya tanya dekat dia, macam mana you mau tarik? Kita akan pasang kamera. Saya kata kalau buatlah kamera tu tertinggal kat dalam, mampu yang tahu. Ni parah ni. Bila operate, buat 2 hari dia tak datang, Ustaz. 2 hari dia tak datang. Bila dia tak datang, saya tanya-tanya tu, mana pula Ustaz ni? Apa benda dia buat? Dia datang balik, saya tanya, Dok, macam mana? Kita sudah melakukan prosedur. Tetapi bila kita melakukan prosedur, bila kita mau ambil itu putih lari atas. Macam mana? Itu putih lari atas. Lagi kita mau, lagi atas dia lari, kita pun takut, kita keluar lah. Habis tu macam mana? Belum keluar? Belum keluar. Sekarang mau buat macam mana? Kita sudah meeting, kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim. Kali pertama dia pun seksa. Kak Som, ni pek kencing ni, duk kencing pakai tiup ni. Raya tak raya, lepas syawal habis pakai lagi. Tapi sihat dah masa tu. Ceramah jalan pakai jubah, air kencing kat dalam. Orang bukan tahu. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Tak apa benda dalam ni kita tak tahu, tuan. Nak buka balik berapa lama? Aduh, subhanallah, sakitnya ya Allah. Oh, sakitnya ya Allah. Oh. Tu. Apa benda Ustaz? Mana saya tahu? Ustaz macam mana nak hadapi penyakit tu? Saya fikirkan ada orang lagi seksa daripada saya. Dia tengah tidur, ada satu laki-laki ni, dia tengah tidur dekat buaian dalam rumah dia, bawah rumah dia, rumah tinggi, buaian, lepak petang-petang tu tengah hari. Isteri dia datang ambil kata, kerap. Tahu dia potong. Perap. Pasal apa? Dia marah suami dia nak kahwin lain. Dia potongnya kat raya. Potong satu hal, dia lempar pula dalam semak. Satu kampung cari, Din, mana muka tak jumpa-jumpa, Din? Yang dia lagi teruk, langsung tak ada sekarang. Yang awak ni setakat tak boleh kencing, apa masalah? Boleh faham maksud saya? Tu, hak pakcik ni sampai sekarang tak ada. Macam mana kak nak? Ada satu orang lembut datang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Kenapa bang? Saya ada masalah. Kenapa masalah? Saya dah buang saya punya. Habis tu? Sakit. Soalan? Nak jumpa Ustaz, nak buat macam mana? Dah buang ke belum? Dah buang. Habis tu? Sakit. Duduk sakit, kencing sakit, jalan sakit. Kalau saya tahu sakit, saya tak buang Ustaz. Yang abang pergi buang, buat apa? Sepatutnya sebelum buang, tanya saya. Dah buang baru tanya apa kejadahnya. Sepatutnya abang pergi tanya doktor, tanya dia, doktor ada simpan tak? Kalau ada simpan, sambunglah balik doktor. Sebab tu saya selalu cakap pada orang-orang lembut, jangan buang, fikir panjang. Siapa nak ganti? Dah buang pergi minta kat Tok Imam. Mam, derma kat saya. Aku pun nak pakai. Oh, hangkau kata dia. Tuan-tuan, ingat kita ada sakit, ada orang lain lebih sakit daripada kita. Nama dia apa? Sabiran syakiran. Yang kedua, surah Al-Alaq ayat 19. Tadi ujian sakit, Ustaz Zarifi ujian sakit. Saya ada satu staff nama dia Rusnah Cik Din. Dia ni anxiety. Pagi-pagi pukul 3, pukul 4 dia telefon. Amin. Kak Ros kena stroke ni. Hantarlah cepat ke hospital. Kak Ros stroke. Amin tak hantar pun. Pasal anxiety. Besok dia cerita, besok dia sihat. Saya datang pejabat, dia sihat.
Kak Ros, kalau Kak Ros kena stroke, mana Kak Ros boleh call orang? Jarang orang stroke. Saya kena stroke, hantarkan saya sekarang. Jarang tuan. Kak Ros bukannya stroke, Kak Ros anxiety. Memikirkan tentang orang lain dia akan datang. Fikirkan tempat ni dia akan datang perasaan itu. Baik. Itu nama dia anxiety. Penyakit yang sekarang sangat banyak. Satu. Yang kedua, apa dia masalah kita sekarang? Tadi saya sebut tentang sakit. Masalah yang kita hadapi bukan sakit-sakit. Masalah orang benci. Orang tak suka. Orang fitnah. Orang ngumpat. Itu juga ujian. Itu ujian. Orang cekak baju saya ni. Ini akan masuk dalam filem akan datang Ustaz. 6 Jahanam cekak. Masa tu saya tak ada driver, tak ada PA, saya Lone Ranger. Saya ceramah, masa tu mulut jahat. Dalam surau tu, semua perempuan. Ketua kampung je seorang. Saya kata ke ketua kampung tu, bang, Manji, kampung ni semua janda ke apa? Mulut jahat tu. Rupanya yang laki-laki ada kat bawah. Dia orang sedang gotong royong masak nasi. Dengar kat dia orang. Habis-habis ceramah, dia cekak baju. Kita orang jemput engkau datang untuk bagi ceramah, bukan kata kita orang tahu. Pampor kamu orang, oh, Samsing, seorang nama Mumbala, Jagindas, macam nan Jahanam nama dia tuan ni. Oh dahsyat. Itu satu. Orang tak suka. Ada yang bawa pisau, dia letakkan pisau belit dekat jari. Ni. Dia kata kau datang tempat aku, jauh kau. Saya tanya nak buat apa? Aku toreh tangan kau. Saya kata kalau rajin datanglah. Saya kan jenis macam itu, jenis samsingnya. Kalau awak datang, saya akan datang masjid ni sekian-sekian hari bulan, datanglah. Dia datang tuan. Rupanya dia letak pisau belit tengah ni. Dalam ramai-ramai nak bersalam dengan saya tu berebut, orang tepih tangan dia, pisau dia jatuh. Kalaulah pisau dia tak jatuh, rap terbelah tangan ni tuan-tuan. Orang tak suka. Rumah saya kena halau. Saya beli rumah, orang halau saya. Dengan report pada majlis bandaraya, robohkan rumah Ustaz Kazim. Semua benda ni saya akan buat dalam filem. Rumah ni rumah yang saya beli daripada satu pegawai. Dia ada rumah yang dibina dengan CF dan sebagainya. Dia orang cakap rumah saya tak ada CF. Majlis suruh pindah dan rumah ni akan dikosongkan, dirobohkan. Oh tuan-tuan, dahsyat tuan ni. Okey. Banyak sangat kalau nak cerita ni. Saya kena halau, jawatan kuasa kampung halau. Minta pada tuan rumah halau Ustaz Kazim serta merta. Tuan rumah tunjuk surat pada saya, Ustaz kena keluar lah. Surat ni tuju pada saya, dia suruh saya halau Ustaz. Lepas tu bila pakcik nak halau? Nak halau apa? Ustaz bayar sewa sampai cukup tahun. Saya bayar pada Januari sampai Disember. Ustaz duduk lah, ini rumah saya, lantak dia orang lah. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Yang paling saya seronok, saya ceramah dekat satu jabatan. Saya tengok ada 5 orang. Badan tegak-tegak, besar-besar badan ni. Duk tengok saya. Apa hal dia orang ni? Saya ingatkan dia orang tu staff dia orang. Yang pegawai-pegawai pejabat ni ingatkan dia tu staff saya. Elok lah. Bila waktu jamuan petang pukul 4.30, datang dia dekat meja makan saya. Aku nak jumpa kau. Apa hal? Kau jangan cakap banyak lah. Oi, apa hal garang sangat staff korang ni? Ini bukan staff kami Ustaz. Kami ingat ini staff Ustaz. Oh, saya kata bukan. Saya tak kenal ni. Siapa dia ni? Bang, ini pejabat kerajaan bang. Kalau abang tak puas hati dengan saya, tunggu kat bawah. Kan saya turun. Saya seorang macam tu. Saya pun turun. Dia orang 5 orang. Tunggu kat kereta saya. Saya tengok dekat cermin bangunan tu, pegawai-pegawai kerajaan jabatan tengok saya tu. Seorang pun tak turun. Ah, sudah tuan. Yang datang semua kaki pukul badan besar-besar ni. Saya kata apa? Aku tak kacau kau cari makan, kau jangan kacau aku cari makan. Cari makan apa pula ni? Kalau abang tak puas hati dengan saya bang, ini jabatan kerajaan bang. Dia orang report polis ke dalam bang. Jom pergi rumah kalau berani. Oh, ajak ke rumah. Pergi ke rumah, masuk, mari masuk. Saya seorang, isteri saya pergi sekolah, anak-anak tak ada masa tu. Saya seorang
Saya kata dalam hati saya, kau orang dah silap lah masuk rumah aku, kau sentuh aku je, aku call polis. 5 orang dah begini. Rupanya dia tu bomo saka. Saya mengajar bab perubatan Islam. Janganlah ambil rambut, janganlah ambil kuku, janganlah ambil bulu, janganlah ambil darah. Kemudian minta kambing seekor, ayam seekor, pi jamu tepi sungai. Tak boleh. Rupanya dia yang mengamalkan petua tu. Dia kata, kamu dah kacau aku cari makan. Saya kata, mana aku tahu hang? Mana aku kenal, aku cerita je dalam kitab. Kamu. Saya pun ambil kitab, tunjuk kat dia, ni kitab. Kalau abang boleh baca, abang boleh terang kat saya ikut abang. Kitab tu pula Jawi, dah tak ada baris. Ayat hadis tak ada baris, ayat Quran tak ada baris. Hang baca abang. Dia tengok, ni tak betul tak ni. Saya kata dekat 4 orang geng dia, bang, macam mana abang boleh ikut tok guru macam ini? Kitab tak boleh baca, Jawi tak boleh baca, tok guru apa? Ni main nak serang saya boleh baca abang. Macam ni abang mengaji ke ni? Saya psycho geng dia. Lah dia kata kat geng dia, kau 4 orang keluar, biar aku menghadap dia seorang. Bagus, senang, one by one. Kalau 5 by 1, susah tuan. Bila one by one, pompa dia terajang meja, saya tahan meja. Yang ini yang akan dimasukkan dalam filem yang akan datang. Saksikan di Pawagam. Jangan lupa tuan. Siapa dia yang dipilih oleh pengarah filem untuk jadi watak Saka ni? Bomo Saka ni. Ni bersilat. Saya bersilat dalam rumah tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sedih tak? Takut tak kita bila macam-macam masalah? Allah bagi jawapan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 9. Besar mana pun masalah awak, 2 benda yang kita kena pegang. Wasjud waqtarib. Banyakkan sujud pada Allah dan dekatkan diri pada Allah. Settle. Teruskan semayang. Dan dalam masa yang sama cari jalan macam mana boleh hampir dengan Tuhan. Allah akan jaga awak. Tak payah sedih, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau. Kamu adalah yang paling tinggi. Sebab tu kalau tuan-tuan sekarang diuji, semayang je. Orang kata ke, orang fitnah ke, apa jadi pada kita, semayang je. Kemudian cari jalan macam mana boleh dekat diri kepada Allah. Allah sebut terang-terang rahsia dia. Wasjud. Baik, jadi pelajaran kita hari ini, buat balik ke rumah, syakiran sabiran. Wasjud. Baik, ulang balik. 1. Syakiran sabiran. Wasjud. Baik, sekarang saya diam. Tuan-tuan je bercakap. 1, mula. Aiwah, wallahu alam. Minta maaf Ustaz, panjang Ustaz. Baik, masya-Allah. Terima kasih Datuk Sarkazim Ilyas atas pelajaran yang diberikan. Syakiran sabiran masjid waqtarib, masya-Allah. Sebenarnya Allah dah jawab dah. Allah dah bagi kita jawapan kepada segala masalah yang kita hadapi dalam dunia ni. Baik, Ustaz Zarifi, begini, kalau kita tadi Ustaz ada kata bila mana kita diuji pun terus percaya dengan Allah. Tetaplah minta dengan Allah. Okey, persoalannya Ustaz, macam mana kita nak terus percaya dengan Allah bila kita rasa kita dah doa dengan Allah, kita dah minta dengan Allah, tapi doa kita masih lagi belum dimakbulkan. Baik, silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila Ustaz Kazim cerita tadi bab masuk tube tu kan, tuan-tuan saya boleh rasa apa yang Ustaz Kazim sebut tu. Masuk tube dan lubang kencing saya ni, ya Allah Datuk. Yang pertama sakit, yang kedua malu dekat nurse tu. Oh, dia kata lagu ni Ustaz Zarifi punya no. Tapi waktu tu tak ada perasaan malu lah. Sebab apa? Kita sakit. Kan kita sakit. Baik, Ustaz Ashraf tanya, betul lah kita sebagai manusia tuan-tuan, memang kita akan rasa bila Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni, bila Allah nak bagi kesembuhan kat kita ni, boleh ke tak, boleh ke tak. Itulah persoalan yang memang akan sentiasa bermain di fikiran kita. Cuma tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, lanjutan daripada Ustaz Kazim sebut di wasjud waqtarib. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah.
Kita baca ramai, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua jalan. Yang pertama dengan jalan sabar. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi kata, maksud sabar itu antara lainnya bermaksud bila Allah uji kita nak minta tolong kepada Allah, sabar itu bermaksud berpuasa. Banyakkan puasa sunat kan, banyakkan puasa sebab ulama tafsir kata ketika mana kita berpuasa, doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala uji, makin Allah uji berat, makin banyak puasa kita kepada Allah. Yang kedua, wassalah, banyakkan salat seperti yang Ustaz Kazim sebut tadi. Itu yang pertama. Ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Satu hari tuan-puan, Allah uji dia macam mana? Anak dia kena kidnap, anak dia kena curi ke orang pelari anak dia, musuh pelari anak dia. Jadi dia mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, anak aku dilarikan, anak aku kena colek ya Rasulullah. Tolong bagi Ustaz kepada aku apa yang aku nak buat ni. Antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada Auf bin Malik Al-Ashja'i ini iaitulah la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata, hang balik di rumah, hang ajak anak-anak dan ahli keluarga perbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya sanya kuasa Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kuasa Allah. Baca dengan yakin dan penuh iman kepada Allah. Dalam hadis ini tuan-tuan, dalam cerita ni, anak yang kena colek tadi tak semena-mena beberapa hari lepas tu anak tadi ni mai ketuk rumah, pintu balik rumah semula. Dalam hadis menyatakan anak tadi ni bukan setakat diselamatkan, selamat, dia bawa balik pula beberapa ekor kambing. Musuh dia bawa balik rumah, bawa balik rezeki. Jadi berpandukan kepada cerita hadis ini, turunlah ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan bagi buka jalan keluar masalah yang dia sedang hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki daripada pintu yang tidak disangka-sangka. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita keyakinan untuk kita terus berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi mengatakan doa yang kita duk minta pada Allah, Allah akan makbulkan 3 cara. Nombor 1, apa yang kita minta lah ni hari ni, Allah Ta'ala akan bagi pada kita waktu kita hidup ni dapat. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita minta kepada Allah hari ni atas dunia, Allah perkenan, Allah makbul, tapi Allah Ta'ala tak bagi atas dunia ni. Allah tangguh, Allah bagi bila? Allah bagi akhirat nanti. 2. Nombor 3, cara Allah menerima makbulkan doa kita iaitulah Allah perkenan doa kita, Allah makbul doa kita, tapi Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta tu, kita tak dapat. Allah bagi cara lain, lagu lain. Macam mana? Allah selamatkan kita daripada musibah, daripada kemalangan, daripada ujian yang besar dan seumpamanya. Jadi ini 3 cara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, jangan pernah letih berdoa kepada Allah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sebab Allah bagi ujian pada kita itu sebabnya Allah Ta'ala nak dengar kita merintih kepada Allah. Allah nak dengar kita berdoa kepada Allah. Allah nak dengar kita ni merayu-rayu kepada Allah. Itulah tujuannya. Allah Ta'ala turunkan sesuatu ujian kepada kita. Jadi inilah cara pandang kita bila mana Allah uji kita. Ini cara pandang, iaitulah macam Ustaz Kazim sebut tadi. Yang pertama, Allah nak ampunkan dosa kita.
Yang kedua, Allah Ta'ala nak angkatkan darjat kita. Dan yang ketiga, Allah nak menjadikan kita ini orang yang sabar dan orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana itu Ustaz Ashraf, Abang Rabbani dia buat lagu ni lama dah. Ustaz Kazim selalu nyanyi lagu ni. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita cuma mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Lagu lain Ustaz, lagu Rabbani. Lagu Rabbani Ustaz? Lagu apa Ustaz? Nun di sana. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar singgah saja. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Masya Allah Ustaz, lepas ni Ustaz kita kena minta tolong KRU buat lagu kita Ustaz Masya Allah. Tuan silakan penutupnya. Penutupnya tuan-tuan, zikir juga yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ni beruntung jadi orang yang beriman, sebab Rasulullah sebut ajaban li amril mu'min. Orang mukmin tu, orang yang beriman kepada Allah, mereka itu sangat menakjubkan, kata Nabi. Sebab apa? Waktu mereka diberikan nikmat, mereka syukur kepada Allah. Mereka syukur kepada Allah. Dan waktu Allah bagi ujian kepada mereka, mereka sabar, mereka merintih dan mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Jadi dua-dua keadaan itu, baik dan buruk, suka dan ujian, semua itu adalah mengundang rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, akhirnya kita kena ingat tuan-tuan, dunia ni bukan tempat kita tinggal, tetapi di hari akhirat sanalah tempat kita akan diaudit, kita akan, Allah Ta'ala akan buka semua catatan amal kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apabila kita menikmati ujian yang Allah bagi kepada kita dengan kita menjadi hamba Allah yang makin dekat, makin hampir kepada Allah, ujian itulah yang memberikan rahmat kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam. Ustaz Ashraf nak bagi terapi kat dia lagi. Sila Bagi dia banyak burdah. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mahu sedar. Tak ingat lirik Ustaz? Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Tanyalah Ustaz, lirik apa yang dia ingat? Lagu apa Ustaz? Lagu yang jadi juara baru ni. Ustaz, lagu yang jadi juara Anugerah Nasyid. Okey, baik. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Kazimullah dan Ustaz Zarifi Daud atas kesudian berkongsi ilmu, berkongsi nasihat, berkongsi kisah pada kita hari ini. Jadi insya-Allah masa yang ada ni kami membuka ruang kepada para hadirin, tuan-puan sekalian untuk bertanyakan soalan. Jadi siapa yang ingin ada tanya soalan boleh ke stand mic tu. Sebelum kita tutup majlis kita, ada sebarang soalan?
Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang saya hormati Datuk dan juga Ustaz. Okey, tadi Ustaz Zarfi ada menerangkan tentang tanda-tanda stroke. Okey, Ustaz kata ada 4. F, A, S, T. F, face jadi herot. A, arm tak ada power. S, speech, cakap pelat-pelat. T apa Ustaz? Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, terima kasih aja. Wa ilal liqa' tu Ustaz. Masya Allah, hebat ni. Itu tandanya memang duk main dah kuliah duha, kuliah maghrib. Itu disebut wa ilal liqa' tu kan. Puan, T tu ialah time, masa. Maknanya kalau ada tanda-tanda stroke tadi ni, mesti sampai ke hospital dalam tempoh 6 jam. 6 jam, minta maaf, 4 jam. Isteri belakang betul kan, 4 jam. Ada tanda-tanda itu Puan Haja, Tuan Haji, suami kita ke isteri kita kata siapa-siapa, tolong bawa pi hospital dalam tempoh 4 jam untuk dapatkan rawatan yang pertama. Jangan lewat, kerana apa? Makin cepat sampai ke hospital, insya-Allah peluang untuk mendapat kesembuhan itu segera, cepat insya-Allah. Sebab bila kita berlaku stroke di otak kita ni, dia tengok di kawasan mana yang terjejas, yang terkesan. Kalau saya Puan Hajah, saya ni kena di sebelah kanan, otak kanan. Jadi efeknya sebelah kiri. Jadi kawasan yang kena saya ni ialah kawasan pergerakan. Jadi di sebelah kiri saya ni dia tak akan normal macam 100% dululah. Sampai sekarang, dulu mula-mula dalam wad Puan Hajah, dia jadi keras macam tu ya, dia tak boleh buka langsung. Dan ni alhamdulillah boleh buka, tapi dia keras-keras lagi lah kan. Jadi ada yang kena di kawasan speech, kawasan memproses maklumat. Jadi kerana tu bila kita bercakap dengan dia tak boleh nak respons sepantas macam dulu. Dia ambil masa sikit. Jadi maknanya perempuan, tuan-tuan, kes stroke ni dia berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Yang paling penting insya-Allah dapatkan rawatan yang segera, insya-Allah Allah Taala berikan kesembuhan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Zarfi. Ada sebarang soalan lain daripada para hadirin sekalian? Okey. Okey, baik. Jadi begini, Datuk dan Ustaz Zarfi, kita tahu sekarang tak silap saya semalam adalah 20 hari lagi menuju Ramadan, dan hari ini 19 lah, lebih kurang 19 hari lagi kita nak menuju ke Ramadan, yang mana Ramadan bulan di mana Ramadan ni pun adalah bulan ujian bagi kita. Kita bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga diuji dengan pelbagai perkara. Kita kena jaga mulut daripada perkata yang sia-sia. Kita perlu menjaga mata daripada melihat perkara-perkara maksiat. Kita perlu menjaga panca indera kita yang lain. Dan Ramadan ni juga sebenarnya mengajarkan kita untuk kita lebih dekat dengan Allah, bukan sekadar dengan amal ibadah, tapi mengawal nafsu juga, mengawal nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Jadi sedikit nasihat daripada Datuk Ustaz Kasim Ilyas untuk para hadirin hari ini sebagai persiapan kita menuju bulan mulia, bulan Ramadan. Baik, terima kasih Ustaz Ashraf, terima kasih Yang Mulia Ustaz Zarifi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bab puasa ni serah pada Ustaz Zarifi lah. Dia banyak puasa. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini untuk Ustaz Zarifi dan untuk semua amalan. Di antara benda yang saya dapat bila saya sakit ialah perubatan. Kalau saya tak sakit, saya tak akan belajar perubatan. Saya tak akan cari orang yang pandai mengubat. Ada satu orang tu nama dia Haji Badi nama dia. Saya pergi rumah Haji Badi ni berkali-kali sebab nak dapatkan ilmu pada dia. Orang dia kurus, cengkung, duduk, datang berkepui esok okok rumah dia. Tapi doktor pun datang rumah dia sebab nak ambil ubat batu karang. Dia bancuh air, dia minum. Doktor pun datang rumah dia sebab nak keluarkan batu karang. Itu contoh Haji Badi, meninggal lah. Saya tak rasa malu nak belajar, saya tak rasa takut nak belajar. Saya pergi. Dia tengok, "Mai, aku nak tunjuk pada kamu." Dia ambil satu kain putih,
saya bawa kain tu. Dia letak sana. Dia baca doa, dia baca ayat tu, keluar nama orang. Subhanallah. Pandai orang tua ni. Tu banyak benda yang saya dapat daripada almarhum Haji Badi. Kemudian macam kes ustaz ni kan, stroke. Amalan yang pertama, surah Al-Fatihah 7 kali. Okey. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian ayat yang selalu saya baca doa ni, Kak Gaya mesti hafal ni. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim, sekali. Dan yang dibaca 31 kali ialah surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a, baca 31 kali. Boleh baca pada air jadikan minum, macam Ustaz Zarifi boleh baca pada minyak angin apa semua, urut. Banyakkan pergerakan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Hebatnya Quran ni, kata Allah, kalau dia nak, gunung pun boleh berjalan. Au qutti'at bihil ard, dia boleh belah bumi pun. Au kullima bihil mauta, malah orang yang mati pun boleh bercakap dengan Quran. Sebab tu ayat Ar-Ra'd ayat 31 saya selalu baca pada orang yang speech delay. Orang yang tak boleh bercakap. Orang yang ada masalah stroke, dia tak boleh bercakap dengan baik. Orang yang anak kita 6 tahun, 7 tahun speech delay sampai sekarang ni, tak boleh bercakap. Yang kedua, orang yang autism, anak kita. Ini ayat ni. Surah Ar-Ra'd ayat 31 kali, baca sebanyak ayat 31 baca sebanyak 31 kali. Al-Fatihah 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, La ilaha illallah al-azimul halim sekali, dan surah Ar-Ra'd ayat 31 baca sebanyak 31 kali. Okey. Semalam saya tak seronok. Satu hari saya tak seronok, jantung saya laju. Saya buat jantung tahun 2016. Maknanya Februari ini cukup 10 tahun saya buat jantung. Saya buat jantung masa tu di SU SM di Kubang Kerian. Okey, tengah ceramah saya kena serangan jantung. Kemudian tuan-tuan pun tahulah, kecoh satu Malaysia, Ustaz Kazim masuk ambulans, masuk buat ICU semua. Setahun 10 tahun, genap 10 tahun. Semalam saya rasa tak seronok. Okey, jantung saya rasa pedih, lengan saya ni rasa, saya ingat balik serangan jantung dulu. Belakang saya ni rasa tak sedap, dada saya ni rasa pedih, dan saya jadi muntah. Bila saya muntah, saya tengok darah banyak keluar. Ya. Petang semalam saya kata aku nak live astro ni, muntah darah pula, dada pula pedih. Nak buat macam mana ni? Nak pergi ke hospital, confirm kena tahan lagi. Bila kena tahan, Karang Kerah tak datang, tinggal Ustaz Zarifi seorang. Kuliah subuh pagi tadi Taman Maluri, confirm tak ada. Malam ni dekat dengan Mantin, confirm tak ada lagi. Jadi macam mana nak buat hantar ni? Ini duduk diam-diam, ambil tapak tangan. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa. Doa. 1. 2. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Minta Allah Ta'ala bagi hati kita, penyakit kita Allah pelihara, insya-Allah. Okey, saya rasa lepas ni pun saya kena ke hospital juga. Ada setengah orang kata Ustaz Kazim ni tak pergi hospital ke? Pergi. Sakit saya pun pergi. Tapi bukan ada, sebab ada orang yang react dalam Facebook, dia kata Ustaz Kazim ni tak percaya pada hospital.
Ustaz Zarifi dia masuk hospital pengajar. Saya pun masuk hospital pengajar di Serdang UPM. Ustaz Zarifi dengan pakar stroke, saya dengan pakar saya. Nama pakar saya Dr. Hau. Dr. Hau. Apa benda yang saya tak buat? Last saya buat dengan UPM Serdang, dia ambil daging saya. Saya ingatkan tak sakit, rupanya sakit. Mula-mula dia bius. Okey Datuk, kita bius sikit lah. Okey. Lepas bius, dia pun tepuk paha saya. Sakit Datuk? Sakit. Oh bius belum jalan lah. Rehat dulu lah. Saya pun duduk, dia panggil balik. Tepuk sakit? Tak sakit. Oh bius sudah jalan lah. Dia pun tutup. Saya ingat dia nak buat apa? Rupa dia nak ambil daging. Rupanya sakit. Aduh sakit tu, tak sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh bius tak jalan lah. Sudah. Dia angkat balik, buat keluar daging saya, dia jahit mentah-mentah, dia jahit mentah. Itu di UPM. Saya kata buatlah doktor, janji saya tahu apa penyakit yang saya dapat. Jadi kalau ada orang cakap Ustaz Kazim tak percaya pada hospital, salah. Rumah nombor 2 saya hospital. 15 pakar ambil kes kulit saya tu. 15 pakar. Jadi bila keluar result negatif, Institut Kajian Penyelidikan Kebangsaan mengeluarkan report 4 muka surat, Ustaz Kazim negatif, tidak ada sebarang penyakit. Okey, bila dia orang dah surrender, okey, saya berubat cara saya. Jadi wasjud waqtarib. Wasjud setiap hari, setiap malam semayang, dekatkan diri pada Allah. Tadi Ustaz Zarifi sebut puasa, zikir, baca Quran, baca setahun. Dapat ilham, Allah bagi gamaknya, Allah bagi petunjuk, pergi ke Madinah, berubat di Madinah. 3 hari saya berubat, segala kulit saya semua kering, muka saya semua flawless balik selepas setahun. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini ada masalah, sabar. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Tadi saya kata saya kena santau. Saya belajar perubatan. Saya belajar perubatan tentang santau, tentang gangguan, tentang sihir. Sekarang bila saya kena penyakit kulit, saya bawa orang yang ada masalah. Ada masalah apa? Kulit. Ada masalah apa? Jom ikut saya. Kita berubat di tempat saya berubat. Sampai yang kanser pun saya bawa. Jadi tuan-tuan, ingat apa yang Allah Ta'ala nak bagi selepas ini sangat hebat. Itulah yang saya nampak pada Ustaz Zarifi ni. Ujian berat untuk dia, pergerakan terbatas, setahun macam ni. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Jadi orang selalu tanya saya, Ustaz, semalam saya, pagi tadi orang tanya saya di Taman Maluri. Dia tanya macam mana you recovery, your pain. Sediang je. Alhamdulillah, saya sihat Datuk, saya sihat. Okay, dia tanya saya. Jawapan saya senang je. Bila saya ada masalah, saya akan selalu cakap, sebenarnya Tuhan nak bagi aku sesuatu selepas ini. Allah bagi susah. Allah nak bagi saya sesuatu yang menarik selepas ini. Aku tunggu apa yang menarik itu. Apa yang menarik itu Allah nak bagi. Saya duk tungguin tu. Sekarang saya masalah apa? Masalah saya ialah dengan lembaga. Lembaga. Bukan hantu kat Song. Lembaga yang menakutkan. Oh, kalau saya tak bayar mati, isteri saya pula nyambungnya. Lembaga tuan-tuan. Banyaknya. Tuan-tuan ingat ustaz tak bayar ke? Ustaz bayar lembaga tuan-tuan. Kena kejar tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Larat nak bayar 47,000. Bukan setahun ustaz. Bayangkan tuan. Orang tanya saya, kenapa ustaz ceramah teruk sangat, tak ada rehat? Jawapan saya, sebab saya nak bayar lembaga. Sampai saya tak boleh sakit. Macam semalam, saya tak boleh pergi hospital. Kalau saya pergi hospital, semua program batal. Macam mana saya nak tampung sekolah saya? Macam mana saya nak jaga sekolah saya? Beratus-ratus orang yang belajar di sekolah saya, fakir miskin. Dalam masa yang sama, saya kena bayar lembaga pula. Kalau sikit tak apa, Bamat.
Juta amat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada saya kisah, saya tak kisah. Sebab Allah uji, lepas ni Allah bantu yang lain. Saya hanya menunggu apa benda yang Allah nak bagi. Maka saya pun buat kerja macam biasa. Wallahu a'lam. Itu sajalah nasihat saya. Kalau ada masalah, relax. Wasjud waqtarib, kemudian tunggu apa nikmat yang Allah nak bagi selepas ini. Baik, terima kasih Datuk Ustaz Kazim Mulia atas nasihat diberikan. Seterusnya Ustaz Zarifi, sedikit nasihat untuk Masya Allah, menjalankan betul Ramadan. apa yang Datuk Kazim sebut tadi kan, wasjud waqtarib, dan ingat Allah Ta'ala nak bagi sesuatu di depan nanti. Saya ketika stroke sebulan terkatir tuan, antara YouTube yang saya duduk tengok selalu YouTube Ustaz Kazim lah. Ceramah Ustaz Kazim lah. Sebab ceramah itulah kan dia bagi tazkiyah kepada kita, bagi semangat untuk bangkit semula. Akhirnya tuan-tuan, betul apa Ustaz sebut tadi, ada kebaikan Allah bagi. Bila uji Allah ada bagi kebaikan kepada kita. Antara tuan-tuan, alhamdulillah lah, bila Allah uji sakit tu, rupanya Allah Ta'ala nak bagi saya siap tulis satu buku tuan-tuan, ayat-ayat penyembuh luka, yang akan diterbitkan oleh Karang Kraf nanti Ustaz, insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan, para salafus salih, bila nak masuk Ramadan, makin dekat nak datang Ramadan, mereka baca doa ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, tolonglah sihatkan tubuh badan aku ya Allah, sampaikanlah aku ya Allah untuk masuk Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, serahkanlah Ramadan itu kepada aku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan wahai Allah, bila mu nak ambil Ramadan nanti daripada aku, ambillah dalam keadaan amalan-amalan yang aku buat itu ya Allah diterima olehmu wahai Allah. Amin. Doa tuan-tuan. Dan yang kedua tuan-tuan, terakhir, ada seorang sahabat ini, dia diperlihatkan dalam mimpinya. Ada dua orang sahabat. Seorang ni dia telah diseru masuk ke jihad fi sabilillah. Dia pergi berperang, berjihad fi sabilillah. Syahid dia, terkorban dia, meninggal dunia, syahid dia. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, dia tak dapat panggilan jihad, dia tak pi jihad tersebut, tetapi dia sempat masuk Ramadan sampai 30 hari Ramadan. Lepas beberapa bulan Ramadan dia meninggal dunia. Dalam mimpi sahabat ini diperlihatkan antara dua orang ini, yang pertama syahid fi sabilillah, dan yang kedua ini orang yang dia masuk Ramadan, yang masuk syurga, iaitulah orang yang sempat masuk Ramadan ini. Orang ini masuk syurga dulu berbanding orang yang meninggal dunia syahid fi sabilillah tak sempat masuk Ramadan dia. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa jadi macam ini? Sepatutnya dalam fikiran kita yang masuk syurga dulu fi sabilillah syahid ni dia lah. Tetapi tidak, orang yang masuk Ramadan inilah yang dapat masuk syurga terlebih dahulu. Dan yang kedua, syahid ni masuk syurga tapi lambat sedikit. Itulah apa yang Rasulullah sebut, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan redha Allah, pengampunan Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita menjadi hamba Allah yang mengibarahkan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairul jazak. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Zarifi atas perkongsian pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan, segala ilmu, nasihat, pengalaman, cerita yang disampaikan dapat kita ambil iktibar, pengajaran dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan saya ada satu pengumuman kepada semua para pengunjung. Untuk makluman kami, pihak Karang Kraf menyediakan voucher RM5 untuk semua hadirin hari ini. Minimum pembelian RM30 untuk pembelian buku dan Al-Quran sepanjang Karang Kraf Ramadan Book Fest. Voucher ini boleh ditebus di kaunter dan boleh digunakan sehingga hari Ahad depan. Jadi insyaAllah kepada semua pengunjung yang nakkan voucher ni boleh tebus di kaunter nantilah. Voucher ni terhad kepada pembelian buku dan Al-Quran saja. Baik.
Jadi itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Zarifi. Walaupun ni pertama kali lah saya jumpa dengan Ustaz Kazim, Ustaz Zarifi saya dah banyak kali jumpa, tapi Alhamdulillah memberikan saya banyak pengalaman baru, memberikan saya banyak ilmu baru, yang mana mungkin juga memberikan input yang bermanfaat kepada semua para pengunjung hari ini. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri dan keburukan diri saya sebagai seorang manusia biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pengunjung yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.